Okey, jom habiskan soalan nombor 10 pula. Okey, second last. Okey, soalan nombor 10. Pelajar 10.1 menunjukkan susunan radar satu eksperimen untuk menentukan haba peneutralan. Okey, so kalau haba peneutralan, maksudnya benda ni dekat dalam bab termo lah. Dalam bab termokimia. So dalam bab termokimia yang kita boleh bedah, kita ada 4 jenis haba kan. Kita ada haba peneutralan. Kalau haba peneutralan maksudnya tindak balas antara asid dengan alkali lah. Lepas tu kita ada haba pemendakan. Haba pemendakan, tindak balas garam terlarutkan campur garam terlarutkan. Lepas tu kita ada haba penyesaran. Okey, haba penyesaran maksudnya logam campur dengan larutan garam. Yang ni kaedah penyesaran ni maksudnya single kacau kapur tu lah, benda yang sama je. Last kali haba pembakaran. Okay. Haba pembakaran. So ini 4 jenis haba lah. Tapi kalau dia tanya jenis tindak balas, so dekat sini ada exotermik dengan endotermik. So kalau tindak balas ada endotermik ataupun eksotermik. Kalau endotermik nilai delta H dia positif, tapi kalau eksotermik nilai delta H dia adalah negatif. Kenapa? Sebab positif menunjukkan bahawa haba diserap. Haba diserap. Bila haba diserap, suhu menurun. Okey, tapi kalau eksotermik, haba dibebaskan. Bila haba dibebaskan, suhu meningkat. Okey. Benda ni macam mana? Okey. Contohlah kan dalam satu bika, dalam satu bika kita ada larutan kuprum 2 sulfat. Okey, lepas tu cikgu tambahkan 1 spatula serbuk magnesium. Okey. So bila cikgu masukkan serbuk magnesium, so magnesium dengan CaSO4, so ni adalah haba penyesaran lah. Magnesium ni akan bebaskan haba. So yang kata haba dibebaskan tu. So magnesium ni bebaskan haba. So suhu persekitaran ini adalah suhu persekitaran. Persekitaran dia siapa? Persekitaran dia air lah. Persekitaran magnesium ni adalah air. Sebab itulah bila kita buat eksperimen, kita akan ambil bacaan larutan dia. Bukan kata suhu persekitaran tu adalah kawasan luar daripada bika. Tak. Persekitaran tu adalah di mana tindak balas itu berlaku. So bila kata magnesium bebaskan haba, so suhu persekitaran magnesium iaitu suhu larutan kuprum 2 sulfat akan meningkat. Macam tu. Kalau tindak balas endotermik, maksudnya dia akan serap haba. Bahan ni akan serap haba. So bila dia serap haba, suhu persekitaran dia akan menurun. Okey? Boleh? Alright. So berbalik pada soalan. Okay, dia kata haba peneutralan. Kalau haba peneutralan mestilah ada asid dengan alkali. So HCl campur dengan alkali kita NaOH. So kita dapat NaCl plus H2O. Gitu. Okey, selesai. Oh, dia dah bagi persamaan. Okey, dia dah bagi persamaan dah. Dan dia dah bagi nilai haba peneutralan. Haba peneutralan. Sebab bila haba peneutralan mesti untuk 1 mol. Macam soalan nombor 9 tadilah, haba pembakaran kan. Mesti untuk 1 mol. So nilai ni dah untuk 1 mol. Mol negatif 1. Okey. So soalan A dia kata apakah yang dimaksudkan dengan haba peneutralan? Nyatakan jenis tindak balas dan lukiskan gambar aras tenaga. Okey, ada 3 benda lah yang dia nak. Okey. So haba peneutralan adalah perubahan haba. Perubahan haba apabila 1 mol air terhasil daripada tindak balas antara asid dan alkali. Asid dan alkali. Perubahan haba apabila 1 mol air. Kenapa 1 mol air? Sebab memang tindak balas peneutralan mesti menghasilkan 1 mol air yang terhasil daripada tindak balas antara asid dengan alkali. Okey.
Lepas tu dia kata nyatakan jenis tindak balas. So bila ada nilai delta H negatif, bila nilai delta H negatif, jenis tindak balas dia adalah exothermic. So point nombor 2 tu adalah exothermic. Exothermic. Okey. Kemudian dia kata lukiskan gambar rajah aras tenaga. Okey. Kalau gambar rajah aras tenaga untuk endotermik, sekejap. Yang ni cikgu alihkan sekejap ya. Okey, ni exothermic sana Okey. So kalau nak lukis gambar rajah aras tenaga, mesti label tenaga. Okey, paksi Y je ada, paksi X tak ada. Okey, kemudian bila kita kata haba diserap, mestilah daripada sikit akan jadi banyak. So aras dia daripada bawah ke atas untuk endotermik. Kemudian kena letak nilai delta H dia positif berapa. Okey, ni bahan kita, ni hasil kita. Tapi kalau exothermic sama juga, mesti label tenaga, paksi X ada, exit dia buang mestilah daripada banyak ke sikit. Daripada level atas ke bawah lah. So ni sama juga bahan, hasil kita apa, nilai delta H kita berapa. Gitu. Okey. So untuk soalan ni kita dah tahu dia exothermic. So tenaga daripada atas bawa ke bawah, bahan kita tadi HCl plus NaOH, yang sebelah sini NaCl plus H2O. Nilai delta H dia dah bagi dah, negatif 57.12 kg mol negatif 1 settle. Okey. Dekat persamaan ni, kalau tak nak bagi persamaan kimia, nak bagi persamaan ion pun boleh, tak jadi masalah. Ini kalau bagi yang nak bagi persamaan ion lah. Okey. Alright, okey, settle kat situ settle soalan nombor 10. Okey, pergi kepada 10 yang kedua. Jadual 10.1 menunjukkan haba penyusulan bagi tindak balas antara dua asid monoprotik. Okey, asid ni kalau dia nak bandingkan, sama ada dia akan bandingkan asid lemah dengan asid kuat. Tapi mesti sama, maksudnya mesti sama, dua-dua tu adalah monoprotik. Ataupun dia nak bandingkan asid kuat dengan asid kuat. Asid kuat dengan asid kuat, so satu ni monoprotik, satu lagi ni diprotik. Dia macam tu. So kalau dia bagi dua-dua monoprotik, maksudnya mesti ada satu kuat, satu lemah. So bila macam ni, dia kata tindak balas antara dua asid monoprotik, maksudnya mesti ada satu asid kuat, satu asid lemah. So kalau asid kuat mesti menghasilkan haba tindak balas, haba penunculan yang lebih tinggi daripada asid lemah, betul tak? So kat sini cikgu dah dapat baca dah. Ini 57. So ini adalah asid kuat. Tapi yang ini adalah asid lemah. Okey. So berdasarkan jadual 10.1, cadangkan asid HR, terangkan perbezaan eksperimen 1 dengan eksperimen 2. Kemudian jika eksperimen 1 diulang dengan menggunakan asid sulfurik dan isi padu kekuatan sama, ramalkan haba penyusulan. Okey, ada 3 benda lah yang kita kena buat kat situ. Okey, now kita cadang dulu. Bila kita ingat bahawa, kita ingat tentang ni. Kalau dua-dua asid lemah, kalau dua-dua asid monoprotik, maksudnya satu asid lemah, satu asid kuat. Kalau satu mono, satu di, maksudnya satu asid kuat. Dua-dua asid kuat. Ya Allah, tersasul-sasul dah. Astaghfirullahaladzim. Okey. Kalau dia kata dua-dua adalah asid monoprotik, maksudnya satu asid lemah, satu asid kuat. Tapi kalau dia kata, dia tak bagi hint, ataupun dia kata satu mono, satu di, ataupun dia bagi satu HX, satu H2Y. Dia bagi macam tu. Maksudnya dua-dua ni adalah asid kuat. Tapi satu mono, satu diprotik. So yang diprotik ni akan lebih kuat daripada yang monoprotik lah. Macam tu. Okay. So bila cikgu dapat ingat benda tu, so HR ni confirm lah adalah asid lemah. So bila asid lemah, siapa je lagi yang kita selalu guna? Confirm lah asid etanoik.
Asid etanoik. Okey, terangkan perbezaan haba penyusulan. Kenapa asid etanoik tu haba penyusulan dia lebih rendah? Kita bagi tahu yang tadilah. Asid HR ialah asid lemah. Asid HQ ialah asid kuat. Okey, lepas tu kaitkan dengan mengayon separa, mengayon sepenuhnya tu kan. Asid HR mengayon separa dalam air. Asid HQ mengayon lengkap dalam air. Okey, satu mengayon separa, satu mengayon lengkap. Kenapa cikgu tak teruskan ayat dia tentang kepekatan ion hidrogen tu? Sebab kepekatan ion hidrogen tu tak ada kaitan dengan ni. Kepekatan ion hidrogen tu itu adalah, ingat tak Fatul ribbon tu? Kepekatan ni depends on apa? Nilai pH. Dia ni saling berkait. Kepekatan ion berkait dengan nilai pH. Tapi sekarang cikgu bukan nak explain tentang nilai pH. Cikgu nak explain tentang kenapa haba penyusulan dekat 2 ni lebih rendah dari dekat 1. Okey. Bila kita kata asid HR mengayon separa dalam air, maksudnya ada separuh lagi yang tak mengayon. Buruk cakapnya kalau dia ada 10, maksudnya 5 je mengayon. So 5 lagi kekal dalam bentuk molekul. So dia inilah yang menyerap haba yang dibebaskan oleh orang ni. Orang ni bebaskan haba ni, tapi dia ni serap haba tu supaya dia pun boleh mengayon juga. Macam itulah ceritanya. So bila kata asid HR mengayon separa, so sebahagian haba yang dibebaskan, sebahagian haba yang dibebaskan diserap semula supaya HR dapat HR ataupun asid etanoik lah, HR dapat mengayon sepenuhnya. Sebab itulah haba dia lebih rendah berbanding orang lain. Okey, bila dia mengayon separuh lagi molekul HR tu akan serap haba yang dibebaskan oleh tindak balas mengayon tadi tu supaya dia pun dapat mengayon sepenuhnya. Macam tu. Okey. Alright, settle nombor 2. Kemudian nombor 3 dia kata kalau dia ganti dengan asid sulfurik dengan isi padu dan kepekatan yang sama, ramalkan haba penyusulan. Okey, kita kena ingat tau. Kita kena berbalik kepada definisi. Dia kata perubahan haba apabila 1 mol air. 1 mol air. So, walaupun dia guna asid sulfurik H2SO4, tapi tindak balas dia nanti tetap menghasilkan 1 mol air. So, bila tetap menghasilkan 1 mol air, nilai dia mesti sama, iaitu 57. Negatif 57.0 kilojoule mol negatif 1. Apa saja tindak balas antara asid kuat dengan alkali kuat, asid kuat mono ke diprotik ke, at the end of the reaction mesti menghasilkan haba penyusulan yang sama, iaitu 57. Okey. Alright. Okey, B. Kat sini tentang nilai pH. Okey, apakah maksud nilai pH? Ini kena hafal lah. Okey, pengukuran logaritma ke atas kepekatan ion hidrogen. Okey, tentukan kekuatan dan kepekatan bagi larutan TOH. Okey. TOH. So ini adalah alkali. Tapi dia bagi nilai pH. So kita ingat pH tambah POH sama dengan 14. So kalau pH 13, boleh selesaikan tak matematik? So POH kita dapat 1. Ini adalah POH, nilai pH. So bila kata nak kepekatan,
POH sama dengan negatif log kepekatan ion hidroksida. So 1 sama dengan negatif log kepekatan. So bila kita nak kepekatan dia akan jadi 10 kuasa dengan negatif 1. So tekan kalkulator akan dapat 0.1 mol DM negatif 3. Okey. Lepas tu kalau kekuatan pH 13. Ni yang kata ribbon tadi tu. Kan? Sini 7, 1, 6, 8, 14. Bila pH 13 dia adalah alkali kuat ke alkali lemah? Dia adalah alkali kuat. So kekuatan dia adalah alkali kuat. Okey. Alright. Okey, letak alkali tersebut digunakan untuk meneutralkan 0.002 mol asid sulfurik. Tentukan isi padu larutan TOH yang digunakan. Bila peneutralan, kita kan selalu guna MAVA per MBVB sama dengan A per B. Okey. So, persamaan dia dah bagi dah. Okey, nilai A per B ni kita boleh dapat pada persamaan. A ni asid, so 1, B ni adalah alkali. So 1/2 dah dapat dah. Okey. Kemudian apa yang kita ada? Kita ada ni. Ini adalah molariti alkali kita. MB ada. So MB cikgu ada 0.1. Isi padu TOH. So VB cikgu nak cari. Okey, masalahnya nilai atas ni MAVA. Kita cuma ada 0.002 mol. Bila kita ingat balik, bilangan mol sama dengan MV/1000. So boleh tak cikgu nak dapat nilai tu atas tu untuk asid tu? Kan? So 0.002 sama dengan MV/1000. So bawa ke sana lah untuk dapatkan nilai MV. So kita akan dapat 2. So atas ni 2 je lah. Okey, so tekan kalkulator, cikgu boleh dapat 40 cm3. Okey. Alright. Okey, last sekali soalan C. Okey, next soalan C. Pelajaran 10.3 menunjukkan kabel bagi 2 botol asid yang telah tertanggal. Encik Ali telah menguji kedua-dua asid tersebut menggunakan ketulan kecil marmar. So asid sulfurik ni asid kuat. Asid oksalik ni adalah asid lemah. Okey. So, kalau botol A, air kapur tidak berubah dalam masa 2 minit. Tapi selepas 5 minit baru berubah. Tapi kalau B, 2 minit je dah keruh. 5 minit apatah lagi. So, confirm lah yang B ni adalah asid kuat. Kan? Ni senang soalan ni. Ini adalah asid oksalik. So pemilihan tu senanglah kot. Kena pasti label bagi setiap botol reagent. Okey. Terangkan jawapan. Okey. So kita dah boleh lah. Kena pasti. So botol A ialah asid oksalik. Botol B ialah asid sulfurik. Okey. Bila kata terangkan jawapan, okey, macam ni kita nak jawapan. Sama je lah ayat kita tu. Satu asid lemah, satu asid kuat. Aish. So, asid oksalik ialah asid lemah. Asid sulfurik ialah asid kuat. Okey. So, bila dia kuat, seorang tu lemah, apa kaitan dengan tindak balas? Bila kita ingat balik tentang tindak balas kan, faktor KSSM, faktor kepekatan, saiz, suhu makin. So bila fokus kepada faktor kepekatan lah, sebab sekarang ni bila asid lemah dengan asid kuat, perbezaan dia adalah tentang menginspire ion sepenuhnya, betul? Kemudian dia menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi dengan rendah. So bila KSSM, faktor kepekatan, dia punya partner dia adalah bilangan ion hidrogen kan. Kepekatan dia. So cikgu akan cakap kepekatan ion hidrogen. Okey, kepekatan ion hidrogen ataupun bilangan ion hidrogen per unit isi padu pun boleh jugalah. Dalam asid sulfurik
lebih tinggi dari asid oksalik. So bila perkataan hidrogen tu lebih tinggi, so kadar tindak balas asid sulfurik lebih tinggi dan lebih cepat, Allah buruknya tulisan, lebih cepat mengerurkan air kapur. Mengerurkan air kapur. Kan? Okey, itu je. Ada satu soalan lagi.